Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kembaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berdebu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ada satu kenyataan yang membuat ramai penyokong-penyokong, aku tak tahulah benda ni dia, sebab dia video pendek, dia ambil snip je, lepas tu dikatakan telah men-trigger satu kelompok penyokong kepada seorang manusia ni lah yang ada terpalit dengan isu rumah tangga. Aku tak tahulah siapa ni, Cik Anggur ke benda ke, aku tak tahu. Tapi ada kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang artis ni, nama dia Michael Ang kot. Dia punya statement agak lain sikit lah, sebab selama ni yang ada aku baca-baca jugalah ramai yang berpihak kepada yang perempuan tu. Tapi tiba-tiba Michael Ang ni dia bagi tahu yang sebaliknya pula. Seorang sudah panas. Jom kita tengok video dia sama-sama. Let's go. Penyondoh tu takkan berjaya kalau lelaki tu happy dengan kau. Apa yang menyebabkan lelaki ni sanggup terima penyondoh tu daripada kau yang dia dah kahwin berpuluh-puluh tahun tu? Mungkin kau pun ada masalah. Betul. You know, lelaki tu memang salah. Penyondoh tu memang salah juga, kau tahu dah. Tapi you tak boleh salahkan penyondoh tu je, sebab you ada tanya tak diri you, apa sebab aku tak nak aku? Mungkin aku kepam ke, aku kulit hidung ke. You know, itu kau tak tengok. Kau tahu kau pergi internet, kau menyalak macam anjing. Okey, sebab aku nampak ramai yang petikai Michael Ang ni keluarkan statement sebab dia sendiri pun tak kahwin lagi. Lepas tu yang lagi tak best, yang dia punya pengacara podcast tu, apa, Aidit kan? Aidit yang pengacara dulu kat TV3 tu kan. Orang pergi kecam dia pula. Dah kenapa? Aku tak tahulah, sebab video tu sekerat. Full version aku tak tahu. Tapi memang ramai yang hentam berdasarkan video yang pendek tu lah. Ni dengar cakap orang yang dah berkeluarga, yang dah kahwin, seorang bini dan Alhamdulillah ada 5 orang anak. Saya ingat pula aku punya ni. Dan macam ni lah, sebab aku sendiri sebelum aku kahwin 3 kali kursus kahwin aku pergi. Jadi aku rasa aku layak lah bercakap pasal hal keluarga ni. Setiap rumah tangga dia ada kisah masing-masing. Yang bahagia tu Alhamdulillah bahagia. Tapi kalau ada masalah tu, yes, aku jujur je, kita tak boleh letak masalah tu mesti berpunca daripada pihak lelaki saja. Ada kadang-kadang juga yang berlakunya punca adalah pihak perempuan. Cumanya uniknya Islam ni, dia punya kuasa talak tu Allah bagi dekat lelaki. Sebab apa? Adalah reason-reason dia. Tapi sebagai manusia yang aku boleh nampak lah, kebanyakan lelaki dia jenis ambil keputusan yang tak melulu. Dia akan buat pertimbangan dengan sebaiknya, barulah dia buat keputusan. Sebab kebanyakan perempuan dia suka membuat keputusan yang melulu ikut perasaan sahaja. Itu antara asbab kenapa kuasa talak ni diletakkan pada lelaki. Benda tu kuasa Allah. Aku rasa bukan kita yang nak mempertikai. Lainlah kalau korang rasa lagi besar daripada Allah. Cumanya dari sudut penyondol ni kan, alamak, aku pun ramai juga ya, orang cuba sondol kan aku punya rumah tangga ni kan. Yes, dia kalau dah memang penyondol tu menyondol, aku rasa majoriti masalah yang melibatkan penyondol ni kita boleh salahkan pada yang menyondol dan juga yang sanggup disondol tu lah. Sebab kadang-kadang rumah tangga tu bahagia je, tapi disebabkan lelaki ni yang lemah, biasanya penyondol ni dia akan ekstra setan sikit lah. Pakai seksi kan, lidah dah macam ular gitu kan. So laki-laki ni pun lemah, nafsu satu je perempuan. Tak boleh ni sikit, cair habis, tinggal semua bini, anak bini semua. Tapi tak boleh tolak juga kemungkinan ada lelaki yang bila dia dah kahwin dengan perempuan ni pula, mula-mula sebelum kahwin macam cantik, semua wangi kan, tiba-tiba dah kahwin jadi kelawar je kan. Lepas tu dengan time lepas kahwin tu lah baru keluar perangai-perangai buruk dia. Jenis berak tak flush ke kan, lepas tu dengan makan terkangkang ke, itu pun boleh jadi punca juga yang tiba-tiba suami ni fed up. Tapi aku rasa sebagai seorang manusia yang berlatar belakangkan Islam, yang ada ajaran Islam yang walaupun yang basic-basic kan, kita tak payah ambil tahulah pasal masalah rumah tangga orang.
kita pula nak judge orang ni salah, orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah. Sebab setengah yang aku tengok sekarang ni kan, ada yang artis-artis, selebriti, influencer apa semua ni kan, kadang-kadang diorang memang nak jaja kisah masalah rumah tangga sebab nakkan perhatian. Orang kata batak perhatian lah. Sebab kadang-kadang diorang ni sukakan perhatian sebab suka tengok diorang punya penyokong pentaksub ni, sokong apa semua kan, aku tak tahulah dibayar gaji ke allowance ke, sokong seronok, wah ni apa benda lah, itulah apa semualah. Sedangkan yang betul-betul tahu masalah punca dia antara dia, pasangan dia dan Allah Ta'ala saja yang tahu apa punca dan akibat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang kaki-kaki buat podcast, wartawan pun boleh tahan juga. Kadang-kadang orang tu tak ada kena-mengena pun, dia boleh tanya pula dekat orang tu, okey, apa pendapat tentang masalah rumah tangga? Tak ada kena-mengena, tak payah tanya. Jadi kepada mungkin anak-anak muda yang tak berkahwin lagi, nampak, kahwin ni bukan benda yang senang. Seronok memang seronok. Dia ada satu part tu dia akan macam seronok, macam enjoy, sting aku yahoo apa semua tu kan. Tapi bila Allah nak uji tu, time itulah baru kita tahu langit tu tinggi rendah lah. Time itulah kita barulah nak uji kita punya kesetiaan, kepercayaan, kesabaran terhadap pasangan kita. Yang dah kahwin pula, jagalah rumah tangga kita sendiri. Kepada yang lelaki yang jenis lemah iman kan, tiba-tiba masa kau nak berkahwin dulu, saya nakkan wanita solehah yang bertudung menutup aurat, menjaga iman dia. Wah, sekali kau nampak yang seksi, yang tonggik sikit apa semua, itu yang kau nak. Dan kepada pihak perempuan pula yang menjadi isteri ni, jalankanlah tanggungjawab sebagai seorang isteri, melayan suami apa semua. Dan kita berhias, kita mencantik-cantik ni hanyalah untuk suami. Janganlah kau sibuk nak make up, nak bercantik-cantik, wangi-wangi supaya boleh jalan-jalan keluar dengan suami, supaya engkau nak attention dekat luar tu, semua tengok engkau, tegur engkau. Tetapi dekat rumah, wah, kau pakai kain plekat suami engkau dengan busuk, dengan lalat urung apa semua. Janganlah macam tu. Orang patut dekat rumah tu lah yang nak kena seksi, nak kena wangi, nak kena cantik, yang dekat rumah tu. Semoga semua dapat pengajaran dia dekat sini, insyaAllah. Okay, aku bukanlah siapa-siapa, tapi Alhamdulillah lah, aku punya rumah tangga bahagia. Alhamdulillah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel Tio Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah pandangan aku adalah umum, tak menjurus kepada siapa-siapa, sekadar pandangan sebagai orang yang dah ada pengalaman. Nanti korang cakap pula, dia ni tak kahwin. Aku dah kahwin, bahagia Alhamdulillah. Walaupun rumah tangga aku pernah diuji banyak kali. Aku cerita je awal-awal perkahwinan aku, sampai tak keluar jugalah ugut-ugut apa semua ni kan. Tapi bestnya aku dengan isteri aku ni, sebab kita always ada kesedaran untuk nak perbaiki diri sendiri, dan kita cek diri sendiri tu, apa salah aku. Kita tak sibuk nak cari salah orang semata-mata. Semoga semuanya dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. Sengit sikit, bye bye. See ya. Jagalah rumah tangga masing-masing. Yeah.